bunuh sengaja, salah, baru menyerupai sengaja. Syibul amdul khata itu maknanya menyerupai sengaja. Wa syara'itu wujubil qisasi arba'atun. Dan syarat wajib qisas 4 perkara. Kalau dah hukum yang pertama dengan sengaja, waris nak minta baru dibunuh penjenayah tu, pembunuh tu. Syaratnya kita boleh ambil hukum bunuh penjenayah tu ada 4 syarat. Ayakuna qatilu balighan, adalah pembunuh tu orang yang baligh. Jadi pembunuh tu bukan baligh, budak umur 14 tahun, 13 tahun nak dibunuh orang, maka tak boleh dia kisas dia atas budak. Kena bayar dia juga. Tapi kisah dia tu nak bayar. Assalamualaikum tu. Akilan yang berakal. Kalau orang gila bunuh, yang besar dia. Tak kena bunuh. Tak kena bunuh. Dia nak gila ketika membunuh. Jangan gila lepas membunuh. Kalau gila lepas membunuh, dia bunuh orang betul dia buat gila. Buat gila. Buat gila. Ada je ni orang yang macam tu. Tapi kau banyak ada macam tu. Dia bila dia check kan, dia kan mesti dihantar pergi check apa? Sakit tulis gila tak gila. Kalau dia buat macam tak semua mana ada hantar. Banyak test betul juga. Tapi dia test lah, dia ada test lah, lepas tak lepas tu tak tahu orang malam lah. Sama nak dia. Ada satu dia pergi polisi orang jenayah. Gila-gila kan, mesti dia ada buat hantar, dia buat cakap-cakap seorang ke apa kan. Dia hantar lah. Hantar pergi check. Lulus tak lulus tak malam. Dia macam dia punya tu. Ada yang pernah dengan cerita. Dia seorang tu orang yang mengedar dadah dalam kampung. Tapi apabila dia tahu kes dia tu, polis dapat kesan dia buat gila. Dia bakar duit, pakai pakaian yang tak nonoh lah. Dia buat gila. Pergi. Dia gila. Polis dia siasatan polis 3 bulan je. Oh, ya. Lepas tu dia lepas tak ada lah. Tak sabit kesalahan lah. Tak ada. Bukan yang polis nak siasat bertahun-tahun kes macam tu. Banyak lagi kes yang lain. Ha. 3 bulan tu lepas lah. Dia tutup buku lah. Tutup buku dah tidur. Habis 3 bulan elok balik. Lepas tu dia elok balik. Lepas 6 bulan apa dia elok balik. Wa an la yakuna walidan li maqtuli. Bahawa tidak adalah yang membunuh tu ayah bagi anak yang dibunuh. Kalau ayah membunuh anak, ayah tu tidak diambil, tidak dihukum kisas. Ayah bunuh anak lah. Ayah bunuh, mama ayah pasal bunuh anak. Jadi hakim tak akan jatuh hukum bunuh kepada ayah. Dia tidak tanzir lah. Tapi dia kena bayar lah. Dia nak bayar ke siapa tak? Dia nak bayar ke siapa? Kalau ayah Kalau dia ada cucu dia, anak yang si mati tu ada. Kalau bujang? Kalau bujang pada waris dia. Dia dapat dia ke apa, adik-adik dia. Dapat ada keluarga yang nak membayar dia nanti lah. Dia seorang tanggung lah.
Bukan kalau hakim jatuhkan hukuman bunuh kepada si ayah tu, hukuman hakim tu terbatal, tak dilaksanakan. Sebab apa? Kerana Islam letak kerana ayah lah, anak tu adik. Dan tak boleh kerana anak ayah tu tiada. Kerana ayah anak tu ada, dan tak boleh kerana anak ayah tu tiada. Kadang-kadang dia orang bunuh anak perempuan, Pakistan ke apa macam Melayu kadang kahwin dengan puak lain kan. Sebab-sebab sini pun hujah dia. Ada orang kadang-kadang suatu kali kan dia tahu dengan puak dia. Dia bunuh macam tu. Dia tembak kadang-kadang abang tembak adik macam tu kan. Bapak. Kalau abang tembak adik kena. Bapak kan. Bapak lah. Bapak dan bapak dah. Dia pakai hujah ni. Tak berlaku dah. Dan yang keempatnya, alla yakuna maktul, bahawa tidak adalah orang yang dibunuh tu angqasa minal qatil, lebih rendah daripada pembunuh, bikufrin, dengan sebab kufur, aurikin, ataupun dengan sebab haram. Jadi kalau orang Islam bunuh orang kafir, tidak dihukum bunuh orang Islam tu dengan sebab bunuh orang kafir. Rikin Ustaz? Ha? Rikin Ha? atau Jadi rikin? kita hamba. Kalau orang mereka bunuh hamba lah. Jadi kalau kita kata Muhammad ni dia bunuh Cina Acor, jadi Muhammad tidak dijatuh hukuman kisas kerana sebab dia bunuh Acor. Dia kena bayar dia kepada keluarga si Acor. Sama banyak ke dia ada tu? Sama dia. Ini kurang. Cuma orang kafir ni separuh. Separuh daripada diat orang yang Islam. Dia tengok atas ni, dia sebut kalau diat Yahudi 1/3. Kalau orang yang Majusi 2/10. Mana kurang? Kurang daripada diat. Manusia dia kurang. Lagi kurang. Ini orang kafir marah. Jangan tak adil. Tak adil orang Islam. Rasa dia kata dia orang tu rasa murah dia. Murah. Kenapa ni Yahudi banyak berorganisasi tak? Sebab Yahudi ni dia Yahudi dan Nasrani dia panggil kafir zimmi. Istilah nama tu, pembahagian kafir itu nama kafir dalam Islam. Kalau kafir zimmi dia Yahudi dan Nasrani. Yang ada dia bawa pemerintahan orang Islam. Itu dipanggil kafir zimmi. Kalau lah lain daripada tu, penyembah api dia panggil Majusi. Kalau kat kita ni India dan China ni dipanggil kafir yang mustakmal, yang diberi perlindungan duduk dalam negara Islam. Tapi apa Ustaz? Mustakmal, yang diamankan oleh mustakmal. Mustakmal. Nun. Mustakmal. Mustakmal yang Alif min nun. Mustakmal. Dia ada apa tu?